So ni dia guys, Honor Magic V6, phone foldable paling nipis, paling lasak di dunia. Siap boleh tarik kapal terbang lagi. So ni dia, 5 benda yang korang boleh expect dekat phone ni nanti. Sebelum tu, kat dalam kotak, korang akan dapat SIM ejector, free casing yang siap ada span, kabel USB-A ke USB-C dan charger 80W Honor Supercharge. Warna kat tangan saya ni ialah Fregana Red, memang nampak sangat premium dan menyelah. Benda pertama yang paling impresif, Honor Magic V6 kali ni dah catat rekod Asia sebagai phone foldable pertama yang berjaya tunda kapal terbang Diamond DA42 yang berat dia 1.25 tan sejauh 150 meter. Bukan takat tu je, dia siap boleh tarik kereta sports Ferrari sejauh 30 meter lagi. Memang tak masuk akal betapa kuatnya hinge phone ni. Sebab apa dia kuat sangat? Sebab yang kedua, Honor guna Honor Super Steel Hinge yang ada kekuatan mencecah 2800 megapascal. Kekuatan ni 2 kali ganda lagi kuat daripada tiang A-pillar kat kereta biasa. Dan hinge phone ni dah diuji untuk tahan lebih 500,000 kali lipatan. Kalau korang lipat hari-hari pun, phone ni boleh bertahan sampai 13 tahun. Yang ketiga, phone ni pegang tahta sebagai phone foldable paling nipis dekat dunia setakat ni. Masa korang buka flat, tebal dia cuma 4mm saja dan bila lipat pun baru 8.75mm. Memang rasa nipis sangat. Dekat bawah dengan atas phone ni ada speaker stereo, dekat bahagian atas ni ada IR blaster, dekat tepi ni ada volume button dan ada fingerprint scanner yang diletak dekat power button. Yang keempat, skrin luar dia guna Honor Anti-Scratch Nano Crystal Shield yang ada 5,600 lapisan silikon nitrate. Benda ni yang buatkan skrin luar dia 10 kali ganda lagi tahan kalau terjatuh dan 15 kali ganda lagi tahan calar. Sampaikan skrin depan ni pun boleh tahan ujian lasak drill yang guna berus dawai. Untuk skrin dalam pula, phone ni pakai lapisan UTG fleksibel yang buatkan kesan lipatan atau crease dia nampak lagi minimum. Dan yang kelima, ini merupakan phone foldable pertama dalam industri yang ada dengan rating kalis air dan debu IP68 dan IP69 serentak. Jadi korang tak perlu risau kalau terkena hujan lebat ke atau terkena pancutan air bertekanan tinggi. Untuk spek penuh macam chipset, kamera, bateri dan fungsi AI, dan tu masih dalam embargo lagi. So stay tune masa 4 Jun untuk pelacaran phone ni nanti. So kat korang, berapa harga Honor Magic V6 ni nanti? Cuba korang teka.